kita sentiasa fikir kalau kita ekspor ni gempak. Korang pun macam kagum 30 negara kan, 30 negara. Tapi honestly cakap kau, my main market yang aku still I want to focus is always Malaysia. Sebab it's a lot easier. Yang negara-negara lain ni bapak susahnya. Pada aku sekarang punya mindset lah, export is just bonus. Dulu aku memang lapar gila exportnya. So aku cerita macam ni cara dia. Kita ni memang banyak pergi trade exhibition. Dari situ aku cakap and ada lah inquiry. Sebab rupanya aku jadi lain daripada yang lain. Semua orang jual vape, tiba-tiba aku jual air kan. So dapat inquiry untuk export market tu first. Second, aku banyak follow event-event lah, event food event semua dekat Dubai lah, dekat China semua aku pergi. Semua exhibition aku pergi. And tapi the way aku pergi ni memang lain. Kau boleh check Instagram aku. Aku takkan pergi sambil lewa tau. Ini minta maaf cakap banyak sebab aku sendiri tengok anda tak nak sebut lah. Tapi pergi trade fair tapi ala kadar. Faham? Bawa tahu flyers. apa yang nak cakap. Bawa ala kadar. Print A3 tampal produk sample pun bawa sikit-sikit. They are not trying to impress tau. Sedangkan kau ada masa berapa hari to impress the buyer, the importer semua tau. Dah set dah kan. Macam kau buat air, macam kau seorang air kau paling sedap. Bukan. They are not looking for air. They are looking for a brand. They are looking for a business semua. So every trade exhibition yang aku pergi is the place yang aku portray the brand tau. Sebab air orang boleh tiru bro. Branding, people cannot imitate your branding.